Okey, saya balik dulu. Okey. Balik. Itu balik. Ha? Balik ke? Yang mana? Yang masih kau jatuh? Kau jatuh sendiri kan? Yang soalan satu ni yang bola buruk. Okey, apa dia? Rasa tak saya tak kunci dia ke? Tak kunci ya? Oh,
Dia ke satu basket. Bos. Ni kita skor satu, dia skor dua. Daripada tadi lama gila. Dua point. Tak dua. Dua. Dia kira satu sekali masuk dua point. Yang satu poin ni sebab apa? Satu poin kalau dia shoot kena foul. Kalau foul baru dia dapat. Dia tak ada orang halal. Satu poin. Kalau luar ni 3. Luar ni? Luar bulat ni 2 poin. Basket boleh sedih ke? Boleh seri. Boleh sedih. Dia cover tempat basket boleh seri. Kalau main liga dia boleh seri. Kalau main kalah mati dia akan cari benang. Kalau dia cari benang dia main lagi lah. So dia ada macam penalti. Tak, dia akan main sampai ni. Kalau dia kalah mati dia akan main sampai ni. Sampai kan. Dia akan tambah masa sampai ni. Tapi nak seri bukan senang nak seri. Itulah. Sebab dia rasanya akan ada tim yang pancing. Dia main berapa? Saya ikutkan dia main 40 minit. 40 minit stop clock. Maksudnya kalau out ke kalau foul masa berhenti. Masa berhenti ya. Jadi biasanya nama kalau 40 minit pun sejam lebih juga sering. Sejam lebih? Sebab biasanya dia banyak berhenti. Contoh contoh kalau dia foul dia akan berhenti jam. Kalau out berhenti jam. Kalau point jam berhenti. Dia asal bola tak bergerak dia berhentikan masa. Tapi boleh delay game masuk betul tu? Boleh delay? Boleh kan? Masuk bam-bam, passing. Tapi dia macam ni. Dia kalau kita serang contohnya, kalau kita serang dia ada 24 saat je. Kalau dalam 24 saat kena cuba shoot. Kalau tak shoot, automatik dia pihak lawan dapat. Tak pernah. Dia dah 24 saat tu kena cuba sekali. Bila dia cuba sekali dia start balik 24. Boleh menang ni. Kalau lepas menang dia. Yang Kelantan kalau lepas dia menang dia aktif. Tapi kalah dengan tim Cikal. Kalau tim yang biasa-biasa. Kalau tak dah jadi champion dah. Dan yang game first kalah ada. Game first tu kita leading. Padahal masa tu tengah leading. Bila baru masa kedua macam Jangan diingatkan Jangan diingatkan. Tak, itu kata Ruby. Yang tu kata yang set ketiga tu Ruby yang pergi keluar, yang masuk di barrier tu. Sebab tak ada tak jadi tak. Itu saya dah pegang dengan Tapi masalahnya bila waktu genting, attacking tu penting. Jadi orang serang
Juga sungai Tengku. Macam contoh macam tu yang depan tu tak jadi, kakaknya saya tu boleh menghadap. Macam jangan dia. Sebab nak cari dari luar mahal tu. Lepas tu jadi bayar kan? Itulah. Dia pakai lain-lain tapi itulah. Jual pun tak boleh. Dia nak bayar. Lagi tak usah tak boleh. Itu je. Tapi dia susah macam satu nak cari plastik susah. Yang betul-betul bertalian susah. Ramai yang cari sini. Kalau kita nak cari susah, yang bertalian dan mahal. Dia orang biasa tak hero. Bola tampas sebenarnya kalau lihat ni yang koko tu jangan mati dulu. Kalau dengar tu dia ada baik sikit kalau dengar. Tengok dia pun dia kata tu dia tak payah budak usin alumni. Dia ada mistake. Boleh pun naik ke